So hello guys, welcome back to my channel. Sudah lama sudah tidak mengupload video. So hari ni kita nak kemas dapur. Okay. Tadi pagi kita dah hantar kakak kita. Kita dah balik. Kita pergi mesti DIY beli barang. Sebab cadangannya nak kemas bilik tapi tak jadi. So kita kemas dapur. Tengok keadaan dapur sekarang. Ya, tengok macam tak adalah bersepah sangat tapi bersepah jugalah. So jom ikut saya. Korang tengok time slide. Nah, aku kemas. Korang tengok time slide. Boleh. So, korang nampak aku terbalik tau sebenarnya. Korang tengah duduk dalam keadaan terbalik. Sebenarnya saya nak masak couple course. Nak lepas. Okay, nak masak couple ekor. Couple ekor ni dia course saya. Tapi saya dah panaskan dia guna air panas je. So, saya kena cari berapa panas je. So, sekarang kita cari mangkuk tu. Minyak yang boleh panaskan dia. Kita dah periuk dah. Aku pelik sebab korang terbalik tau. Sekejap, aku beritahu korang. Jika korang dah dalam keadaan baik. Sekejap. Duduk tinggi-tinggi. Okay, so first of all kita potong dulu. Aku ni dah bagi dia ni, tapi dia tak. Okay, dia cari. So sekarang ni banyak agak. Aku nak kena potong-potong dia. Bapak lepeh kau tengok. Dia penyek dah weh. Sana dia. Dia penyek-penyek dia. Ni kita lerai-leraikan dulu. So, kita potong. Bagi dia kecil-kecil ni. Soalnya tengok dia potong sangat-sangat. So kita potong sangat-sangat lah. Macam ni. Ini cara anak bongsu masak. Tak ada yang menghati, so dia happy sikit. Mana sos dia? Oh, sos kat sana. Korang tengok aku potong. Tak payahlah. Kau tak nampak pun aku potong. Kau dengar aku melebel gitu je. Sekejap, kita buat terkejut. Okay. Teng. Dah siap potong. Tengok. Kan senang macam tu, tak payah nak susah-susah. Okay, kita dah siap potong. So kita isi minyak dalam kuali ni. Kita panaskan minyak sekejap. Kita closekan dia semua sikit-sikit lah. Tapi itu pun saya malas nak record. Jadinya korang sama juga. Ready? Ini belum masak tau. Okay, kita buat sulap. Okay, belum masak. Tada! Tengok. Yang ni yang dah siap masak. Gatal mata aku. Sedap ni. Ini apa? Anak bongsu berjaya masak. Okay, done. Nanti kita sambung vlog.
apa, kemas bilik pula. Okay? Masak-masak untuk hari ini saja. Sekarang terima kasih. Welcome back to my channel. Sudah lama kita tidak bertemu. So, sekarang ni kita nak makeover bilik ni sebab bilik ni agak buruk sekarang. Okay, kalau anda boleh tengok, kita ada pelbagai seni bina. Okay. Tengok pelbagai corak-corak yang ada di bilik ni. Kini barang yang kita akan makeover. Okay, dan rumah ni terlalu banyak, tengok ni, kulit yang gatal-gatal tu. Tu very banyak tu. Satu dinding ni sangat penuh ya. So saya kena berhati-hati semasa. Okay, tengok atas tu, macam ada sarang dia. Macam dia buat sarang di situ. Aku nak zoom tak apa-apa pula. Tu sangat banyak. Okay, so lansir ni pun kita akan ubah one line. Lepas tu rak ni, dalam rak ni sahaja kita akan buang tu barang-barang kat bawah semua tu. Dan ampayan ni pun tengok betapa banyaknya baju kat rumah ni, sampai dia dah bengkok, sampai dia dah melengkung ke bawah. So sebelum ni nampak tu ada apa namanya orang kata, Allah, tripod ni panjang sangat. Sekejap, nampak ni, sebelum ni ada katil kat sini. Bayangkan orang tidur bawah baju ni, dan baju ni bila-bila masa boleh jatuh. Okay. Dan meja ni juga akan diubah, ditukar dengan meja baru kat belakang ni. Okay. Dan ni nampak ni, sini bina dekat bawah ni pun kita akan buang juga. Okay. Ni dah berpuluh-puluh tahun kat rumah ni. So kita akan ubah, kita akan buang. Awak semua yang kita dah beli di TikTok dan di studio awal. Sekarang kita buka yang TikTok dulu. Lagi satu, first cat ni kita pilih warna kelabu sebab nak warna kelabu. Jenama ni kot, tak tahu. Ini warna kelabu tu, dapat satu. Dia bukan kelabu, dia macam biru gelap dan macam nasi kelabu. Tentu lawannya dia. Okay. Kita ada nama. Dia kosong macam ni je. And Allah, ya, kita dah keluar. So warna dia macam ni. Tapi pelik sebab dia terbalik. Dia ingat warna hitam. Pelik. Asal warna hitam, rasa warna ini dah pelik. Saya macam best lah. Dia punya dengar, dia punya kualiti macam okey lah. Jadilah macam turut sangat, tapi mungkin tak cukup satu bilik ni. So saya akan beli lagi sebab dalam ni tak sedap ada 26. Jadi 26 betul tak? Oh, 35. 35. So kena beli lagi satu set 35. Dan cat ni pun rasa macam tak cukup. So saya akan beli lagi satu atau dua, satu je. Okay, satu dinding ni, satu cat ni mungkin. Tahu. Dan kita beli kita lock dia. So barang kat Mr. DIY pula kita ada ni untuk tutup semua lubang-lubang yang ada. Tapi saya tak tahu dia betul ke tidak. Dia tulis permukaan yang hendak ditambah mesti ni adalah satu bahan sedia digunakan bagi menampal permukaan luar dan dalam. Ia adalah sesuai digunakan untuk menampal lekuk-lekuk dan permukaan yang tidak rata. Ia cepat kering dan senang dibunyikan. So kita beli je ni untuk lubang-lubang yang akan kita buka. Kita akan tutup balik. So
Itu satu, ini satu. Ini dua. Satu set tau. Satu set ni RM25. Sen-sen ada. Ada 3 berus, 2 kuku dan untuk buka dia kot. Tak tahu nama dia. Itulah senarai-senarai yang ada. Okay. Dan kita beli ni untuk kikis pembukaan yang terakhir. Hari yang kedua untuk kita main over bilik ni, kita dah buat separuh je semalam. Kita buat tampal-tampal semua ni, and tiang kat atas ni dah cabut. Cuma satu tu je yang boleh kau lihat tu, acik-acik. Tu mana tangan tu kat situ tu, dia tak boleh nak buka sampai semua skru yang ada dah tercabut. Apa mana gerudi yang tu sampai dah bengkok-bengkok semua. So tak dapat nak buka. So hanya dapat yang atas tu, yang bawah ni dah lama. Yang atas tu je. So ni tinggal, so kita biarkan aja. Nanti kita kalau dah kita panggil tukang. Bilik ni sangat bergema je. Okay. So ini hasil tampalan-tampalan semalam. Tu ada kat situ, ada kat situ. Ni banyak kat bawah ni. Okay. So ni sampah. Kita akan kemas-kemas sikit. Lepas tu je lansir tu kita cabut. Tampal juga. Sebab lansir tu dia sebenarnya tak kekal lama sebenarnya. Dia just tinggal kau tarik je lansir tu, runtuh lansir tu. Okay. So hari ni caranya kita akan cat and kemas-kemas, buka tikar-tikar lama ni. Lepas tu itu je. Mula kita kena guna kertas. Tapi kena dia tengok balik, dia macam pecah kat tu. So kita tengok balik. Kalau tak okey, kita buat balik. Kita kena kikis dengan kertas pasir tak? Bagi dia menang, baru kita dapat cat. Okay. So sekarang betul tak apa dulu. Sebelah ni je. Ni je dapat. Yang lain tak lagi. Itu dah habis. So pukul 1:30. Dalam pukul 2 yang tu kita pergi beli cat baru. Tapi kita beli yang banyak sikit. And kita proceed lagi sekali cat balik. Okay, bye-bye. Okay, so hari kedua kita dah siap cat semua satu bilik. Ya. So sekarang ni tinggal lantai. Terus kita dah order yang baru. Okay. So untuk satu set macam tu ada 53 ke 35 macam tu. Dia separuh je sampai. Okay. Dia sampai sini je. Okay. Air kotor tu sebab nak lap dulu sebelum tampal. Yalah, ini dah hasil dia. Cantik lagi tak? Okay, itu saja. Kita nak buka package yang kedua pula. So kita punya dah siap. Okay. Tepi. Okay. Tak apa. Ni meja dengan kerusi kita nak pasang. Okay. So sangatlah wow. Okay. Tu bekas tinggal cat sikit. Okay. Nampak tu macam alas sikit putih-putih tu, tak apalah, kita redor tawarkan je lah. Kita bukan nak tak bawah sangat pun. Okay. So nanti dah siap pasang pula meja dengan kursi ni, kita
update lagi. Okay. Sangat gembira ya. Walaupun pelbagai cabaran dan dugaan macam ni, tepi ni memang susah dia, bukan main ya. Tapi dia punya nak potong-potong tu senang. Nak potong-potong senang sebab dia nipis. So boleh guna gunting pun boleh sebenarnya, tapi saya guna pisau je. Okay. So nanti dah set meja dengan PC, kita update balik. Okay. So hari ni hari yang keempat atau yang ketiga? Masa empat. So hari tu dah update pasal meja dengan kursi. Okay, dah pasang dua-dua. Tu. Okay, dah pasang dua-dua. Tetapi meja ni sebenarnya saya dah beli. Sepatutnya saya nak yang dia memang boleh tinggikan, tapi dia kena guna tangan. Tengok tu. Dia kena macam apa ni? Buka tingkap dekat kereta lama-lama yang pusing-pusing macam tu. Macam tu. And sepatutnya saya nak beli yang button-button je boleh naik. Tapi saya beli tak apa. Okay. Lepas tu, tengok atas meja ni ada berapa? Sungguh banyak barang. Okay. So, cadangan hari ni nak pasang lansir. Okay. Lepas tu nak pasang, kemungkinan lah nak pasang lampu kat sini. Lepas tu, nak masukkan rak. Rak rasa nak letak dekat sini. And ada lagi barang mesin jahit kat sini. Ataupun kat situ. Kita pindahkan meja ni ke sini. Ataupun mesin jahit kat sini. Rasa kat situ kat mesin jahit. Dan meja kat sini. Lepas tu belakang ni rak. And kat sini ada barang lain tapi tak sampai lagi. Nanti kita beritahu ya. Dan kita akan bersihkan kipas ni. Tengok kipas ni habuk dia. Sangatlah setinggi Gunung Everest. Sangat tebal ya. So kita akan bersihkan kipas. Lepas tu sapu-sapu sikit and settle. So memang kita akan unboxing barang-barang ni dulu. Sebenarnya dah unboxing, tapi kita unboxing dulu. Okay. So kita tukar. Okay. Kita terpaksa ubah meja sebab kita nak lighting. Kalau tak ada, memang habis ada. So hari ni kita akan unboxing barang-barang yang kita beli. Semua lampu. Macam ni saya sampai. Ini saya nak pasang kat luar. Ni ada sensor. Okay, ni ada sensor. Okay. Dan lagi satu, dia di dalam kotak ada dua. Lagi satu kotak, waktu penghantaran tu dia nyala je. So dia dah habis bateri. So saya tengah cas. Ini pun mungkin kena cas sebab dia macam malap sikit. Okay tu. Dia ada 1, 2, 3. Putih, oren. Ni tak nampak Okay. Atau oren. Lepas tu and oren putih ya. Ini dapat magnet sekali untuk kita tampal kat sini satu and tampal kat dinding satu. Okay, dapat dua. Dan dia ada sensor detect pergerakan. Kita tarik ke auto, nanti dia mati kalau bergerak, dia nyala lah. Okay, so next kita balik. Ini pun sama, sensor juga. Ini terletak dekat dalam rak. So nanti tahulah function dia macam mana ya. Yang dia clip. Okay, nanti okay, yang ni tampal kat dalam rak. Dan kita boleh macam tu clip. So ini button dia type C. And ni rasa kecerahan ke tidak. Yap, ini butang nyala. Betul. Dia punya lampu cantik ni sister. Ni lighting boleh lagi ni. Nak lampu dia. Lampu dia jenis yang ni. Yang ni panjang. Kita tukar. Lampu dia jenis macam tu, macam bulat. Siap. Nampak tak? Tak nampak lah. Tapi terang tak tu? Tu nampak bulat. And cantik bila tengok tu. Wow. And dia pun sama. Ada tone warna dia. Okay. Ini satu.
Ni putih, ni orange putih. Ya, orange putih. Sumpah cantik. Tapi tu nak tunjuk tak boleh pula. Wow. Okay, next. Ni pun sensor. Tapi macam mana nak sensor ni? Okay, nanti kita tengok menu dia. Oh ni. Sekejap. Okay, hari. Ni sensor ke lampu sensor. Nanti kita pasang. Okay, next. Ni pun pakai ni pun Type C juga. Dah cakap tadi kan Type C. Type C. Jenama tak tahu sama ke tak. Sebab saya dah bangun tak ada. Tak sabar nak excited nak unboxing. Dan unboxing dulu lah. Ini boleh gerak-gerak sini. Sebab ni magnet. Okay, magnet. Situ. Dan ni pelekat dia. Ini lekat dekat meja. So, ni pun akan boleh jadi lightings nanti. Okay. Dekat sini ada, boleh buka lampu dia. Ada orange. Ada putih, ada orange putih. Dan kita ada timer. Sekarang pukul 12, betul tak? 12 apa ni? Pukul 3 lah. Yes, pukul 3. 3:00. Sudah ubah. Dan dia ni, dia tak auto. Okay. Dia tak auto, tak silap. Dia ni kita kena buka sendiri. Tak apa. Ni pun ada kecerahan dia sekarang. Okay. Next. Semua ada remote. Yang ni ada remote. Yang ni pun ada remote. Yang tadi ada kot. Tak ada. Yang tu tak ada. Tak ada. Ada remote tak? Ini ada kot. Yang ni tak ada. Tak silap. Sebab ada remote ni. Sebab lagi satu yang ni remote ni. Okay, yang ni pula aku sini ke gambar aku. Yang ni pula untuk kita letak kat belakang tu. Kat situ. Untuk kita dapat beli orang kata beli frame. Beli frame. So nanti lampu pakai nyala dekat frame tu. So nanti kita tampal. Sini nyala dah kena. Kita nyala dia. Kat sini butang dia. Ni pun Type C. Ni dia nak bagi tahu mood dia. Sekejap. Ni out. Tak betul-betul. Nak ubah lampu dia kat sini. Nak ubah mood dia kat sini. Dia rasa ni sensor juga. Ya. Lepas tu ni saya tak tahu ni apa. Okay, tu padam. Macam tu je lah. Okay, ni pun magnet juga. So nanti kita tampal macam ni. Kita satu lagi tampal kat dinding. Okay. Dan lampu ni saya beli 3. Sebab kita ada 3 frame. Dan nanti kita letak 1, 2, 3. Okay. Next. Kita beli kantong langsir. Kenapa saya beli yang ni? Sebab senang. Tak payah nak tebuk-tebuk lubang. Sebab kita akan beli strip ni. Saya rasa dapat 3, tapi tak tahu dapat 2 kenapa. Dan kita tampal down. Kat penghantaran dia dah bengkok tu. Sebab tahu ada dekat. Nanti kita tampal kat atas ni. Dan tampal macam tu. Ni tak silap panjang dia sampai 150. Silap. So kita boleh masukkan lansir. Dan lansir dia, kita beli yang ni satu untuk kat luar. Ni dia untuk dalam ni. Sebab dia panjang. Ya. Dia boleh pusing dia. Pusing dia kena panjang, pusing dia dulu. Dan alat semua tadi dapat wire. Ni wire tak apa. Wire panjang ni. Okay, next. Lansir dah kita. Saya beli yang ni sebab nanti senang. Kita boleh masuk dalam ni. Tapi nanti kita pasang. Okay. And lagi satu. Warna putih. Sebab takutkan warna hitam habis hitam kan. Tak cakap warna ni. So satu lagi warna putih. Oh, warna okay, sorry. Warna cream.
Ingat dia punya putih ni. Tak apalah. Dia boleh pasang kalau sesuai. Kalau sesuai tak boleh pasang. Okay. Kita pasang kat luar sana. So, ambil satu set ni. Kita buka dulu. Dalam benda ni semua dekat-dekat, tak ada yang takut sebab benda tadi. Kalau nak cat balik, nak kena sabut aku, nak kena tanam pada lubang. Kalau mungkin kalau letak dekat ni pun mungkin akan ada cat tu tercabut. Mungkin. Itu akan ada. Ya, macam dan dia plastik. Dia plastik, dia bukan besi. So, nanti kita letak kat tepi ni. Okay, macam tu. Okay, wait. Ini tu tempat dekat dia. Paku dekat. Okay. Lepas tu susah nak nampak ni. Semua. Yang dua. Untuk apa? Saya faham. Okay. Aku nak fikir tu nak lekatkan dia. Jadi, saya masuk atas dulu. Siap. Kita macam ni ke macam ni lagi. Nanti kita fikir. Kita boleh letak dua. Macam yang sabut dia, sama juga naikkan dia ke atas dan macam tu, senang. Next, lagi kita ada ni untuk letak barang kat sini. Paku lagi. Itu tak letak barang. Ini macam besar sikit dan pagar yang kecil dan tak ada pagar atas satu-satu. Just balik dulu ya, jadi ini tempat letak kau kata pakai pensel kat sana. So macam aku boleh dulu di sini ada pagar yang panjang sikit daripada yang ada pagar. Okay, sama je, cuma tak ada pagar. Untuk yang ni dengan satu lagi yang itu so dah siap. So inilah bilik kita. Tak okey lagi kan. Sebab ini waktu lampu ni buka. Okay, ni waktu ni buka and tengok keadaan sekarang. Okay, ni kita masuk. Okay, first masuk je. Kalau depan ni sepatutnya ada barang lagi. So nanti kita akan letak barang tu. Okay, kat sini. Lepas tu kat sini meja, situ mesin. Kat sini tempat letak barang. Terang. Okay. Tengok nasi almari dia. Dan di sini dah tempat letak. Okay. Itu nampak macam tak center ya. Sekejap. Okay. Okay sikit. Okay. So itu ni je. Walaupun tak apa. So ini mood cerah. Okay, mood terang menderang. Kita masuk ke mood gelap. Ada sangat gelap, super duper gelap.
Cuma yang tu je cerah. Okay. Yang tu cerah. Dan sekarang ni gelap kan. Okay. So kita hidupkan semua lampu yang ada dalam rumah ni. Okay. So first of all, lampu dia meja. Kita lagi buat. Okay. So ini lampu dia. Okay. So cadang. Kita nak lihat sikit. Ini boleh letak frame tau. Okay. Ini boleh letak frame. So nanti kita akan letak frame. Ini tengok. Kalau kita buka. Itu yang kita mahu. So kita secerah alam. So kita boleh macam ni. So sangat cantik. Kena jalan. Okay, so itu saja daripada saya. Bye.